Hai korang. Okay, so first video hari ni Ifah nak buat video pasal buat Afifah eat eating. Boleh tak macam tu korang? Mak ada orang. So harap korang enjoy. Dan korang boleh pergi ambil makan korang. Sebab itu boleh makan sama-sama. Okay, so untuk kita pagi sekarang ni aku akan beli kuih tau, kuih ni. Tapi ni antara kuih lepas. Kuih tu apa kau panggil kuih badak goreng. Ayo mak. Tapi dia macam luar ni ada ciri. Lepas tu dalam dia kelapa. Ni proses hampir setiap hari kau beli. Wajib. But hari ni kita proses nak makan Maggi goreng. Dan lepas tu dia dah habis. Sebab sikit dia nak ambil portion. Kalau ambil dalam polystyrene tu besar. Ini wajib. Lepas tu polystyrene pula kan cas tau. Cas ringgit lebih dia silap. So tak nak membahas dia. So jom Maggi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Sekarang aku tuju suku kat sini tak ada Jumaat. Dia ada macam bagi makanan dengan air free tau. Sarapan dengan air free, macam kuih-kuih dengan air batu. Sekarang air warna hijau tu air green tea atau macam untuk ais ni. Ada ais lemon tea yang ikut lah. Tapi dia belum sampai lagi air. Sekejap lagi kalau sampai kan boleh ambil. Kalau tak ramai lah. Untuk makan. Bahasa yang orange. Melanggar macam mochi lembut. Nak ke apa? Hari ni Rani tak datang pun. Mungkin sebab dapat makanan free kan. Nice. Okay, so sarapan pagi Ifah tunjuk kita pergi ke sarapan, kita pergi ke makan, kita pergi ke Afifah, apa yang Afifah makan in a day, okay? Hai, Assalamualaikum korang. Penatnya Ifah rasa macam tak jadi sangat di video Ifah ni. Mungkin Ifah akan combine dengan benda lain juga video ni. Apa? What Afifah eat in one day. So penat. Tak tahu berapa-lepas. Okay, so sekarang Ifah sampai blog dah. Sebenarnya plan Ifah nak duduk surau dulu. Tapi tadi kat surau tak ada orang. And macam risky sikit lah. Macam bahaya kan. Satu lagi macam apa fikir balik, kalau sedia baju tadi takut hujan kan, susah pula kan. Lepas tu sekarang Fah dekat blog dah. And jom kita tengok apa Fah beli lagi untuk makanan tengah hari. Macam biasa Fah beli wafer lagi, reward diri. Sebab memang minggu ni tough gila. Lepas tu macam biasa kalau dah beli wafer, kita beli makanan biasa je. Bukan biasa, maksudnya yang murmur je lah. Tempe sambal dengan nasi putih.
Tapi tu Ifah akan beli, Ifah akan makan malam ni. Malam ni Ifah ada ajak kawan-kawan Ifah tak movie sama-sama. Dan sementara pertengahan hari sampai petang ni Ifah akan makan wafer je dulu. Okay, so kalau apa-apa lagi Ifah update, okay? Wish me untuk rakaman memori malam ni. Malam ni Ifah akan jumpa dengan some of lah, macam favorite person Ifah. So, bye. Apa kaitan? Ani apa jauh nak duduk? Nak sampai atas ni duduk ni. Tak nampak pun ada cermin Ifah. Paket dia 2 jam. Sejam dah benda dia macam tu je. Dah memang. Dia terletak tangannya. Ani rasa macam Ani salah tempat pula. Tempat ini kan dekat belakang tempat main-main bola. Memang nak bersini dan lagi dia nak pergi gigi je. Masa lalu aku akan di sini. Gigi pun tak nampak lah. Apa tak nampak. Masa lalu aku akan di sini dah. Aku ni jadi Sini. Tahu lah. duduk je lah atas. Tak, aku boleh sini. Ambil masing-masing. Ini aku kepala aku. Apa? Nak ambil setengah aku. Ikut. Okey, kan tak Ini makanan. Makanan. je. Tak ingat. Aku ada apa? Okay, by the way korang, sekarang dengan grup Powerpuff Girls. Tak ni. Depan dia kacik aku. Kamu nak kau berdua. Ellie Anim aku. Ellie aku. Apa kacik sangat ni? Aku rasa ini atas saja. Tak sini. Jangan manja. Kenapa tak kacik? Dia tak subtitle. Tak nampak. Dia tak apa dia kasi tak sini dah tu. Dia kacik. Kau duduk sini. Kan berapa jadi video macam ni? Oh, aku faham. Atas tak nampak. Aku rasa aku dekat dengan dia tu condong. Kau tak ada condong. Ya. Dekat aku di sini. Kalau macam Kamera aku nak buat bontot ni. Kamera aku nak buat bontot ni. Tak, kamera nak buat bontot ni. kamera sini lah. Oh, kamera situ sekejap ni. Apa beza? Ya tadi. Aduh, kacau pula. Mama kayu ni. Sini lah. Ya. Kau sana dulu. Aku nak set tak kamera. Masuk mati. Mana nak tengok? Dah start lagi. Lah kata dia dulu. Pusing ke pusing? Alah, betul tujuan dia sebenarnya. Okey. Kembali kita bersama. Sekarang kita dalam perjalanan nak pergi Speedmart. Nak lintas sini ke? Suruh abang ni hai. Kayak apa? Gas. Abang itu kamera. Dah tahu dia tak pergi kerja. Aku tadi nak buat video. Di tengah panas bahang-bahang. Ada depan. Apa ni? Liquid. Macam mana? Wait. Bismillah. Wait. Afika. Saya mati Afika. Apa yang dia tadi? Aku tak boleh. Saya ni kan alah panas. Saya tak nafas ni. Saya diva tau hari ni. Sedar je saya pergi Speedmart jalan kaki macam ni. Oh my god. Ambil balik. Siap, tak tunjuk jari. Siap, ada orang tu jari sakit. Terbelah jadi dia kena jahit. Masih berlari. Aku tak ada kaitan pun jari ni kaki. Nampak kerja dekat. Dia dekat dengan aku ni. Dia tahu sikit. Panas ni, ya Allah.
Tapi lighting cantik. Tak ada nak fikir untuk kau je. Tak panas dia pakai kipas dia tak Tak rasa apa-apa. sebab dia panas bahang Faham. sebab kita terdedah dekat matahari panas. Betul. Orang setuju kan? Kurang pasal ni. Ramalan cuaca. Ya ni bila ni banyak aku pin ni. Fifa, come here. So masa ya tinta itu baru tu tinta dia. Tak nampak. Dia tengah mengumpat kita. Oh ya. PGR 6638. Memang ada hafal nama orang. Kita kena get ready guys. Tak apa-apa kan. Kau hafal nama plate dulu. Ini first time yang kita pergi Speed Mart berlima. Kerabi ya? Kerabi. Dekat sini tau. Jadi tu lah. Oh jadi dah. Aku ada. Dia ada kat tengah. Semua Sama je tengah. Mana panel dia? Lemai aku hilang gambar aku ke? Ya Allah, lemai aku stres lah. Ya, kita stop. Tengok pandang. Tak, takut. Sabarlah kita pun takut. Jangan tengok. Biar kita. Siap dah panas. Jangan pandang. Pegang. Dah. Afifah, hati-hati tau Afifah. Dah. Dah. Mai aku pakai pegang. Gila ya tak bisa. Ada semua yang takut. Pakai darah. Ramai dah aku bawa ni. Ni jarum. FIFA picit je. Picit. Sakit. Banyak ni. Kimi, kau cek ke? Sangat mengejutkan. Cicak. Cai gila kan kau? Banyak lah kan? Aku nak bawa kan? Hari ni orang belum? Seorang bawa kan? Kalau dia ni takkan dapat buat. Siapa AB? Mantap! Meh kawan buat. Apa? Meh kawan buat. Itu Kimi punya darah ke? Mantap lah Kimi tanya tu. Aku pun takut. Iman tadi dah B kan? B. Cuma tak relax. Oh, cavity tiles. Nah, dia kot. Tu entahlah. Basuh tangan Go Kila, boleh Kila? You mana? Yang jarum you. So sepak nama meja kita. Ni dah ada. Nama Adam, kenapa? Nama penjelasan saya. Kalau ni macam mana Adam? Ini mana darah? Kimi dua sekali kawan. Push dia macam. Ya doi, Kimi nampak tu Kimi. B Sorry. Wow.
tu lah. Mana boleh teka orang tahu. Tu dia teka. Tak, masa ni tahu tak ada lain sebelum ni. Tengok ni pun nampak kan internet. Ni tak ada. Ada, dia nampak ni. Dia nampak tak ada. Macam kata-kata sikit. Oh, ni tengok. Makin ramai menjerit-jerit. Deposit. Dah ke kilat? Dah ke? Dah? Alah, tak rakam.